Assalamualaikum semua. Okey, untuk video kali ini saya nak buat video cara untuk menukar rotor disk dan juga brake pad untuk kereta Pro 2 Myvi. Okey, pertama sekali saya nak longgarkan ada bolt saiz 14, ada sini satu, sini satu. Okey, dah ada dua bolt. Lepas tu kita buka je caliper ni macam ni. Okey, kita ikat dawas akan dia bergantung macam ni ya. Okey, kita buka brake pad. Okey, kita cabut pin ni. Okey, seterusnya kita kena buka dua nut sini saiz 17. Korang kena ada impact dan batan extend dan benda ni saiz 17. Okey, dia sebab nanti dia tak sampai sini nanti. Okey, kat sini panjang, jadi kita kena ada batan extend ni. Nanti kita boleh buka lah. Okey, yang ni sebab saya dah longgarkan. Yang ni okey, kita dah buka benda ni. Okey, jadi cara nak cabut disk ni, pertama korang kena ada skru saiz nak 12. Kita masukkan di lubang ni. Sebelum tu kita ketuk-ketuk sikit. So disk dah tercabut. Okey, sebelum kita pasang disk baru, pastikan kita bersihkan dulu habuk-habuk kotoran kat sini. Gunakan brush keras ataupun brush dawa besi pun ada. Okey, cantik. Okey, saya gunakan spray brake cleaner untuk kita spray dan cuci bahagian ini. Untuk buang kotoran ya. Dan kita bersihkan juga brake caliper. Okey, kita bersihkan dengan brush ya. Okey, sesudah itu kita boleh spray bersihkan. Okey, spray ni dia jenis cepat kering ya. Dia terus meresap. Okey, seterusnya kita servis sikit pin ni. Ada dua ya. Cara dia kita cabut je macam ni. Tarik ya. Okey, ni satu. Kita pusing-pusing macam ni ya. Okey, ni dua ni apa getah pun tak tahu ni. Okey, kita lap. Okey, kita sapu gunakan gum grease ya. Memang gum khas untuk brake. Dan kita masukkan balik. Okey, itu saja. Okay, sebelum kita pasang, kita check dulu. Okey, dia berdenyut macam ni. Ya, okey lah tu. Okey, sebelum kita pasang brake disc ni, pastikan kita lap dulu untuk membuang kesan-kesan minyak ya. Brake disc yang baru ni ada berminyak.
Okey, cara nak masuk brake pad dekat ping ni, yang ni. Okey, ni ujung dia, dia masuk sini ya. Dia masuk celah ni. Celah ni. Okey, kita masukkan macam ni. Kita pusingkan. Okey, dia masuk celah sini. Okey, celah ni. Sekarang kita tolak. Okey, yang sebelah tu pun sama juga. Okey, sebelum, sebab kita brake pad dah baru. Okey, pertama kita perlu tolak ya piston ni ke dalam. Sebab brake pad yang baru dah tebal. Cara dia nak tolak, kita ambil brake pad lama. Okey, kita gunakan apik G dan kita tolak piston tu ke dalam. Okey, bila dah selesai kita tolak piston ni ke dalam, barulah kita boleh masukkan kaliper ni. So, selesai. Okey, so bila semua dah pasang, pertama korang kena tekan brake ni, pump brake ni, tekan banyak kali. Okey, dia tergelam banyak baru dia dapat posisi mencengkam yang betul. Korang pump dulu sebelum gerak kereta. Kita pump macam ni. Okey, dah rasa dah, dia dah macam sampai tahap dia. Okey, itu saja. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.